Assalamualaikum, hai semua viewers. Okey, hari ni Kak Zaidah nak share resepi ayam halia pedas. Yang sudah makan tadi minyak sapi. Saya campur sedikitlah dengan minyak. Okey. Sementara nak tunggu minyaknya panas, okey, kita nak blend bawang besar, bawang putih dan tomato. Halia pedas. Mercik. Puan tahu mercik ni kenapa? Ni tomato, air tomato. Ya, tomato kan dia banyak air kan. Okey, saya kecilkan api dulu. Okey, kita besarkan api dan kita tutup tudung dia. Dah lama tak beritahu pasal tips ni ya. Sekejap ya puan. Sambil-sambil tu takut dia hangus. Belum lagi ya. Dia masih banyak air. Okey. Dia. Okey. Ni dah nak kering. Kita tunggu sikit lagi kering. Dia biar ada pecah minyak ya puan. Untuk nak makan besok, nak buat nasi goreng, guna je minyak yang puan dah masak ni. Dia jadi lagi sedap ya. Okey, saya tunggu sikit lagi bagi dia pecah minyak. Okey, kita nak masukkan semua rempah. Bila masukkan rempah, kita kena kecilkan api. Ya, especially yang ini, cili powder. Dia ni kalau kena minyak yang panas, puan tak habis gaul lagi dia dah hangit. So ini kena jaga yang ini, ya. So kita akan masukkan semua rempah. Saya dah kecilkan api. Okey, kita nak masukkan serbuk lada, serbuk ketumbar, serbuk jintan putih, garam masala dan lada hitam. Masuk je semua. Api kecil dulu ya. Sampai puan ratakan semua, baru kita buka apinya, besarkan apinya. Ada yang tanya Kak Zaidah, kenapa tak campur dengan air rempah-rempah tu? Sukatilah, boleh aja kalau puan nak campur air. Mungkin Kak Zaidah boleh bagi tahu ada apa perbezaan dia? Of course ada beza lah when puan baca. Tapi ni saya tak boleh tinggal sekejap. Kalau saya berbualkan takut yang ni hangit. Ya, ini air tadi dah. Air dalam blender ni. Apa benda air ni kan? Ini air yang tadi yang blender. Kak saya dah tuang air dalam blender. Tak ada mangkuk sebagai mangkuk ni. Okey. Ada beza. Ya, okey, kejap puan, saya lupa ni tadi. Sepatutnya puan tumis ni sekali. Bukan halia belum. Tumis ni lagi jauh sepatutnya. Tapi tak apalah. Boleh aja. So kita biar dulu sekejap. Kita nak bagi rempah kita masak. Ya. Okey, bezanya kalau katalah puan buat cara Kak Zaidah ni, dia lebih wangi. Rempah yang tidak dibancuh dengan air, dia kena minyak panas, dia terus mengeluarkan bau. So you kena pandai main bau. Ya. Okey, ni dah cantik, warna dia pun dah cantik. Ya. Kita nak letak garam. Okey. Dia masak ni puan, yang sebenarnya you kena rajin masak lah. Itu je dia punya key. Anchor dia, you kena masak. Dah masak tu nanti barulah you tahu. Masak tu with passion. Hari ni masak cantik, besok masak resipi sama jadi lain. Ya, itu ikut mood lah. Okay, Kak Zaidah nak masukkan ayam. Ayam ni Kak Zaidah goreng seperti biasa ya. Saya goreng bersama dengan garam kunyit. Masak. Tak nak ada darah-darah keluar sebab saya nak cepat. Saya nak cepat puan sebab nanti kalau saya masak yang lambat, nanti puan balik lambat ya. Jadi saya masak cepat dengan caranya saya goreng garam kunyit tapi jangan garing. Okey, nampak tu? Bau pun dah sedap. Saya nak masuk ini halia ya. Halia yang kita dah iris memanjang. Kalau puan malas nak buat macam ni, ketuk pun boleh je lah halia. Cuma kalau puan blend, nanti dia rasa halia. Saya tak nak rasa halia dalam lauk ni. Saya nak bau halia. Ya. Okey. Sikit air. Terpulang, kalau puan suka lauk ni berkuah, silakan ya. Berkuah macam kuah kari tu ataupun pekat. So puan boleh buat dia berkuah sikit lauk ni ya. Ada setengah orang dia tak suka, dia suka pekat-pekat. So terpulang. Kalau Indian dia suka pekat-pekat. Ya. So saya masukkan 100 ml santan, separuh daripada kotak ni. Kalau puan tak suka, puan nak pakai lain daripada santan, nak pakai susu juga boleh. Susu kotak, susu cair. Ya. Ya. Okey, dah cantik dah, nampak tak? Cantik kan nampak tu ya? Okey, kita nak masuk daun ketumbar. Okey, kita bagi dia mendidih.
Alright, kita tutup ini. Ni sejak Kak Zaida buka, nampak tak lawa? Cantik. Bila you nak dapat lauk macam ni, you tutup ni. Ni tengah mendidih. Tutup ni, kemudian ditutup api. Jangan dibuka ni. So, bila you buka, lauk you lawa. Alhamdulillah, dah pun siap resipi kita hari ni, iaitu ayam halia pedas buat tetamu Kak Zaida. Untuk perempuan di luar sana, selamat mencuba.